A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam 1 minit inspirasi Ramadan Saujana. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Kenapa Ramadan istimewa? Kerana adanya pengampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Kerana di dalamnya Allah telah janjikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kenapa Ramadan istimewa? Kerana Nabi SAW ada bersabda, yang mana antara golongan yang mustajab doanya adalah orang yang berpuasa. Justru itu, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita dengan mempelbagaikan ibadah, memperbanyakkan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Renung-renungkan, selamat beramal.